Boleh percaya, data ekonomi yang paling diperhatikan di dunia mungkin lenyap sepenuhnya pada 1 Oktober. Kerajaan AS berada di ambang penutupan, meninggalkan Rizab Persekutuan untuk mengemudi ekonomi global tanpa sebarang panduan, tiada peta, tiada kompas. Tetapi bagaimana keadaan boleh sampai ke tahap ini? Anda mungkin sudah lihat tajuk berita. Kerajaan AS mungkin secara rasmi ditutup pada 1 Oktober. Inilah maksud sebenarnya. Secara ringkas, Demokrat dan Republikan di Kongres terperangkap dalam pertikaian sengit mengenai perbelanjaan persekutuan dan nampaknya mereka tidak akan mencapai kata sepakat mengenai bajet baharu tepat pada masanya. Menjelang 30 September, pembiayaan persekutuan akan kehabisan. Jika tiada bajet baharu diluluskan, hanya perkhidmatan penting seperti polis dan tentera akan terus beroperasi, manakala banyak agensi kerajaan lain akan menghentikan operasi, dengan kaki tangan dihantar pulang tanpa gaji. Namun ada kelainannya, pertikaian ini bukan mengenai siling hutang, iaitu had pinjaman kerajaan, yang biasanya mencetuskan kebimbangan mengenai kegagalan bayar hutang segera. Jadi, jangan panik dahulu, penutupan kerajaan tidak akan menyebabkan AS gagal membayar hutangnya serta-merta. Bahaya sebenar terletak di tempat lain, khususnya untuk pelabur dan sesiapa yang mengikuti perkembangan ekonomi dengan teliti. Kita bakal memasuki tempoh blackout data untuk indikator ekonomi utama. Fikirkan laporan bulanan yang kita sering bergantung padanya, pertumbuhan pekerjaan, inflasi, perbelanjaan pengguna semuanya dikeluarkan oleh agensi seperti Biro Statistik Bureau. Jika kerajaan ditutup, agensi-agensi ini akan mengklasifikasikan sebahagian besar kaki tangan sebagai tidak penting, memaksa mereka bercuti tanpa gaji. Ini bermakna laporan yang dinanti-nantikan, seperti laporan pekerjaan 4 Oktober, data inflasi CPI pada 15 Oktober, dan data jualan runcit 16 Oktober akan ditangguhkan tanpa tarikh yang pasti. Ini bukan kali pertama berlaku. Secara sejarah, penutupan kerajaan pernah berlangsung hanya beberapa hari hingga lebih sebulan. Yang lebih merumitkan, walaupun kerajaan dibuka semula, data tidak serta-merta kembali normal. Pada tahun 2013, penutupan selama 16 hari menyebabkan pelepasan data ekonomi tertunda sehingga 51 hari, mengganggu laporan Oktober dan November. Bagi pasaran kewangan, ini mewujudkan turun naik yang luar biasa. Biasanya, 4 Oktober akan menyaksikan aktiviti meningkat apabila pedagang bertindak balas terhadap laporan pekerjaan. Tanpa laporan itu, pasaran mungkin kekal tenang sehingga tarikh baharu diumumkan, yang kemudiannya boleh mencetuskan lonjakan turun naik secara mendadak. Ringkasnya, penutupan kerajaan yang bakal berlaku ini boleh menyebabkan Fed dan pasaran global beroperasi dalam keadaan buta sementara tanpa aliran data ekonomi seperti biasa. Walaupun kesan jangka panjang terhadap ekonomi sebenar mungkin terhad, dalam 1 hingga 2 bulan akan datang, ketidakpastian ini boleh menjadikan dagangan dan pengambilan keputusan lebih sukar dan tidak menentu. Bagaimana pula dengan anda? Apakah anda fikir penutupan kerajaan ini akan memberi kesan kepada pasaran? Ini adalah Ultima Markets. Kita jumpa lagi dalam Kemas Kini seterusnya.